3, 2, 1. Isu stateless ini sangat kompleks. Saya fikir antara sebabnya tidak ada keseragaman kerja di antara kementerian dan agensi kerajaan. Sebab selalunya bila kita cakap pasal stateless in terms of education, kita cuba negotiate dengan Kementerian Pendidikan. Dia kata ini urusan dokumentasi kena deal dengan KDN. So kita jumpa di KDN, kita pun push for policy. Dia kata, oh, you kerja dengan kanak-kanak, pergi jumpa pembangunan wanita dan kanak-kanak. So kita jadi aktivis, kita punya CSO semua stamina habis, bukan hanya buat proposal, kena lempar-lempar oleh kementerian. So tidak ada keseragaman dan tidak ada satu polisi yang betul-betul merahmati komuniti yang dipinggirkan ini. Okey. So itu yang dia jadi macam terlalu sensitif dan sukar untuk diselesaikan. Satu. Kedua, kalau di Sabah itu sendiri, Sabah negeri yang kelihatan sangat harmoni itu sebenarnya tidak sangat harmoni pun. Sebenarnya dia ada politik barat, politik timurnya juga. Jadi ini hal-hal ini selalu muncul dan diapi-apikan terutamanya pada waktu musim pilihan raya, kan. Jadi masyarakat yang di Sabah ini agak kekurangan literasi politiknya, kesedaran demokrasinya dan pendidikan siviknya. Jadi mereka ni mudah termakan dengan pancingan dan umpan-umpan politik prejudis, sehingga kan pergaduhan politik itu dilihat seperti pergaduhan ras. So yang menjadi korban di sini adalah etnik itu sendirilah. Kalau saya boleh bagi contoh, ada yang sebut macam kita jangan bagi orang Bajau perintah Sabah. Nanti dia akan bagi orang-orang Bajau tiada dokumen ni berdokumen. So dia bukan pasal bagi orang Bajau ini dokumen, dia pasal dia tak nak orang Bajau yang dia tak suka tu. Dia hanya tidak suka dengan seorang orang Bajau. Tapi memandangkan ramai orang Bajau tiada dokumen, so dia cuba kempen politik itu digunakan. Bahasa kekuasaan tu begitulah untuk membunuh karakter etnik itulah. Okey. So kenapa dia selalu dilihat sebagai isu keselamatan? Saya fikir ini sejak kebelakangan ini. Kami Cahaya Saiti, misalnya Borneo Comrade pun selalu dituduh, kan, sebab awal-awal kita punya inisiatif ini adalah untuk memberikan asas literasi numerasi saja. Sebenarnya pusat pembelajaran kita bina sekolah alternatif ini, asas literasi yang kita maksudkan tu 3M ni lah, mengira, membaca, menulis lah. Tapi lama-lama pemerintah rasa macam diorang ni macam ajar 4M lah, 1M lagi melawan lah. Sebenarnya M lagi 1 tu bukan melawan, kita hanya bagi tahu kanak-kanak ni ini hak kalian dan kau pandai-pandai lah. Kalau sedar ada hak yang sudah tidak dapat, kan kita memang bukan kena minta bagus-bagus, kan, kita minta untuk dipulangkan, kan, hak kita yang diambil. Jadi ianya selalu dibingkaikan dalam kerangka keselamatan adalah sebagai propaganda pemerintah, saya fikir, untuk mensenyapkan gerakan-gerakan sosial ataupun gerakan-gerakan pemuda yang mempunyai cita-cita keadilan sosial yang pro rakyat lah. Okey. So ini selalu dibingkaikan ataupun diframekan sebagai masalah keselamatan. Macam yang terbaru kami dengar, dulu bila sebut sekolah alternatif pusat pembelajaran ini masih di bawah tanggungjawab pendidikan. Sekarang sudah di bawah Majlis Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara, MKN. Kami pun tak boleh brain kenapa ini di bawah tanggungjawab keselamatan. Seakan-akan dia punya pemboleh ubah adalah membuat ruang pendidikan itu mengancam keselamatan dan guru-guru komuniti adalah teroris. Padahal ini naratif yang salah, kan, ini propaganda yang jahat sebenarnya. Padahal memberi pendidikan ini adalah untuk mengurangkan masalah sosial itu. Sebab kanak-kanak ini berkembang menjadi korban sistem, generasi yang marah, diorang boleh meletup tiba-tiba menjadi time bomb, dan pendidikan itu membuatnya perlahan, kan, membuatnya jinak, membuatnya bertenang dan merasakan perlu menumpahkan bakti dan bersetia kepada tanah air tempatnya lahir. Ya.